Malam guys, bertemu lagi. Kali ni aku repeat balik mancing dekat Kelong Pulau Indah. Lama weh aku tak pergi mancing. Kali ni last trip untuk tahun 2025. Bersama dengan tim mancing aku, tim furniture seramai 8 orang. Diorang semua ni dah kena taik mancing, tak boleh nak patah balik. Boleh dikatakan tiap bulan diorang pergi, aku je yang tak ikut. Jetty kat sini dia dah upgrade, dia ada platform senang korang nak angkut barang letak sebelum naik ke atas boat. Sempat dulu selfie sementara Tekong tengah setting boat untuk kita lancar ke Kelong nombor 1. Trip kali ni kita orang ambil 12 jam daripada pukul 9 pagi sehingga 9 malam. Alhamdulillah cuaca hari ni sangat baik, tenang je. Harap-harap dapat membuahkan hasil yang banyak. Memang laju Tekong ni bawa tak sampai 5 minit dah sampai ke Kelong nombor 1. Dekat je tempat ni dengan JT. Macam ni lah suasana di atas Kelong nombor 1. Ada yang jenis tak sabar terus setting mancing dah baling. Kononnya dapat ikan yang pertama tu, dan juga ada yang jenis makan dulu baru bagi ikan makan. Boleh tahan luas jugalah Kelong nombor 1 ni. Dia ada beranda, ada pagar besi, dalam tu tempat untuk kita istirahat. Orang boleh mancing kat semua sudut, tepi, kanan, kiri, belakang, semua korang boleh mancing. Memang luas. Kalau jenis perut yang tertidur duduk diam tu, ada saja je benda nak dilaburkan. Kat sini dia ada tandas. Tandas disediakan ni siap ada tile per, memang selesa. Di bahagian tepi tandas ni juga korang boleh mancing, dan juga sini adalah pot yang baik untuk ikan besar. Kat Kelong ni juga dia ada sediakan satu tempat untuk korang memasak makanan tengah hari korang. Selain bagi ikan makan, kita juga kena makan. Ini adalah bahagian dalam ruangan Kelong nombor 1. Dia ada tempat istirahat, korang boleh tidur, boleh solat, boleh baring-baring. Dan terakhir sini adalah bahagian belakang bucu Kelong. Tempat ni memang nice. Tempat hotspot untuk korang naikkan ikan. Tunggu apa lagi, jom lancar. Macam biasa, Mael lah orang yang pertama akan tarik ikan. Tadi tukar ikan kedua, dia pun dapat lagi 9. Aku je lah yang terbunuh. Nasib baik ada nasi lemak Jetty Pulau Indah ni, so kita makan. Mancing ni kalau tak umpau apa, memang tak sah. Siap baring santai lagi. Ada yang memulakan aktiviti memasak bila dah terlampau kumpau. Setelah sekian lama baru dapat seekor ikan tu, diikuti dengan gelama besar. Memang terbaik. Dari jauh aku ingat ikan siakap, rupanya gelama. Bolehlah big size. Aku menanglah dalam acara ikan yang terbesar pada hari. Satu lagi kat Kelong ni memang banyak ikan belanak. Kalau korang tak buat botol macam ni, memang susah nak tangkap. Sebab dia memang tak makan umpan korang pancing. Dia hanya makan tepung dalam botol bubble. Besar jugalah ikan belanak ni. Kalau goreng pun sedap. Kalau dapat yang kecil, boleh buat umpan ikan hidup. Bolehlah dapat 2-3 ekor. Akhirnya tu masa kita pun dapat ikan 9 disertakan dengan free gift sampah. Dah penat bagi ikan makan, time kita makan pula apa. Memang sedap tukang masak-masak. Ada ayam rendang, ikan masin, sambal tumis dengan juga telur goreng. Memang lazat. Aku tak cakap banyak, terus ulangkan pinggan kosong. Tiba-tiba lalu pula kapal besar kat laluan Kelong ni. Risau je aku Kelong ni terbalik. Ombak dia memang besar. Hari dah menjelang senja dengan TO panas ni. Memang sedap dihirup waktu tunggu ikan. Memang lepas maghrib je, semua siap-siap kemas barang mancing untuk bertolak pukul 9 malam tu. Tengoklah hasilnya, tak berapa banyak tapi Alhamdulillah. Yang ini tong aku ada senangkin, belanak, gelama besar, duri, 9. Yang ni 9 chef punya. Dapat seekor je. Tong yang ketiga ni penuh dengan ikan 9. Aku rasa air kali ni adalah air 9. Tekong pun dah sampai, kita pun dah berlayar balik ke Jetty. Sebelum penutup tahun 2025 ni, 1, 2, 3, Punisher. Tim Punisher memang mantap. So bye bye, jumpa lagi tahun hadapan.